Jadi orang sayangkan Fatimah. Fatimah tahu dia desain Fatimah macam mana daripada Fatimah. Isu melibatkan pelakon terkenal Fatah Amin dan Nur Fazura kembali menjadi perhatian ramai apabila perkembangan terbaru berkaitan hak lawatan anak mereka didedahkan. Menurut laporan terkini, Fatah Amin dijangka akan memfailkan semula permohonan bagi mendapatkan kebenaran memulakan prosiding komital terhadap bekas isterinya itu. Langkah ini diambil selepas permohonan terdahulu ditolak oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 31 Mac yang lalu. Namun, penolakan tersebut bukanlah satu keputusan muktamad. Peguam yang mewakili Fatah menjelaskan bahawa hakim hanya meminta beberapa perkara diperincikan sebelum permohonan baharu difailkan semula. Apa yang lebih mengejutkan, pihak Fatah mendakwa berlaku pelanggaran perintah mahkamah sebanyak 6 kali. Antara isu yang dibangkitkan termasuk kegagalan memberikan hak lawatan kepada anak mereka, Nur Fatimah Aisyah, seperti yang telah dipersetujui sebelum ini. Difahamkan, Fatah juga mengalami kesukaran untuk meluangkan masa bersama anak tunggalnya sejak perceraian mereka. Walaupun telah banyak kali bertolak ansur, situasi tersebut dikatakan berlarutan sehingga mendorong beliau mengambil tindakan undang-undang. Untuk rekod, walaupun hak penjagaan penuh diberikan kepada Fazura, Fatah masih mempunyai hak lawatan termasuk bermalam 2 kali sebulan serta pertemuan beberapa kali seminggu. Namun, hak tersebut didakwa sering terhalang oleh pelbagai alasan. Disebabkan itu, Fatah kini memilih untuk membawa perkara ini kembali ke mahkamah bagi memastikan perintah yang telah dipersetujui dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak. Langkah ini juga menunjukkan kesungguhan seorang bapa yang mahu memperjuangkan haknya untuk bersama anak, walaupun terpaksa melalui proses undang-undang yang panjang. Sementara itu, pihak Fazura melalui peguamnya turut mengesahkan bahawa permohonan sebelum ini memang telah dibuat, namun ditolak oleh mahkamah. Isu ini pastinya menarik perhatian ramai, apatah lagi melibatkan dua figura terkenal tanah air. Ramai yang berharap agar kemelut ini dapat diselesaikan dengan baik demi kepentingan anak mereka. Apapun, keputusan akhir kini bergantung kepada mahkamah untuk menentukan apa yang terbaik buat semua pihak, khususnya masa depan si kecil yang menjadi keutamaan dalam situasi ini.